Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini adalah hari Isnin 21 hari bulan April 2025. Pada hari ini secara khusus saya perlu membuat rakaman video ini bagi tujuan memperjelaskan satu isu yang baru-baru ini berbangkit di atas isu lain berhubung dengan cadangan Yang Ma'arif Tun Tengku Maimun seperti yang terkandung di peringgan 37 ucapan beliau di konvensyen di Malta pada 8 April 2025. Isu yang berbangkit kini adalah gesaan beberapa pihak bahawa kononnya lantikan Tun Tengku Maimun sebagai Ketua Hakim Negara pada tahun 2019 pun tidak mengikuti proses dan prosedur yang wujud di sisi perlembagaan dan undang-undang, iaitu Akta Suruhanjaya Perlantikan Kehakiman 2009, di mana gesaan itu berbunyi seolah-olah lantikan Tun Tengku Maimun tidak dirujuk melalui SPK dan telah diputuskan di atas rundingan antara Peguam Negara pada masa itu, Tommy Thomas, dan Perdana Menteri ketujuh pada masa itu, Tun Dr. Mahathir. Gesaan ini malangnya telah sampai ke satu tahap di mana telah dirujuk juga oleh mantan Ketua Hakim Negara terdahulu yang saya amat hormati, Tun Abdul Hamid Mohamad, di mana di dalam satu artikel kenyataan beliau pada 20 April 2025 seperti yang dilaporkan oleh Berita Harian juga memetik perkara tersebut. Dan untuk berlaku adil kepada Yang Ma'arif Tun Abdul Hamid, beliau dengan jelas merujuk kepada asas rujukan kepada perkara itu, di mana beliau mengatakan itulah yang dikatakan di dalam buku tulisan Tommy Thomas, iaitu Memoir Wilderness Injustice, yang telah tercetak pada 30 Januari 2022. Pada hakikatnya, yang saya amat pentingkan dan saya yakin semua yang terlibat dalam bidang kehakiman, bidang perundangan, sama ada pengamal undang-undang dan para akademik, pentingkan adalah fakta. Hakikatnya adalah kandungan buku Tommy Thomas tersebut telah pun dijadikan asas untuk penelitian dan pencarian fakta, fact finding, melalui penubuhan pasukan petugas khas yang ditubuhkan pada 8 hari bulan Oktober 2021 di bawah teraju Perdana Menteri ke-9, iaitu Datuk Ismail Sabri. Dan selepas pasukan petugas khas itu selesai menyiasat dan meneliti aduan-aduan, aligasi-aligasi, gesaan-gesaan dalam buku tersebut yang disedaraikan sebanyak 19 isu, maka mereka telah menyediakan satu laporan. Dan laporan itu secara khusus ada menyentuh muka surat 342 buku Wilderness Injustice, memoir Tommy Thomas tersebut, yang kononnya mengatakan bahawa pelantikan Yang Ma'arif Tun Tengku Maimun adalah melalui rundingan antara Tommy Thomas dan Perdana Menteri ketujuh Tun Dr. Mahathir. Dalam laporan pasukan petugas khas secara khusus di muka surat 28 dan 29,
iaitu secara lebih khusus di perenggan 2.1.1 dalam kurungan I dalam kurungan lanjut Romani 2 dalam kurungan lanjut perenggan C kecil dan D kecil, mereka telah membuat rekomendasi bahawa kandungan buku Tommy Thomas tersebut tidak tepat, tidak betul, kerana menurut rekod rasmi yang ada di pihak-pihak berkenaan pada 5 hari bulan April tahun 2019, secara khusus ada surat yang telah diutuskan oleh Ketua Hakim Negara pada ketika itu, Yang Amat Arif Tun Richard Malanjong, yang memberikan keputusan Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman yang telah bersidang pada 5 April 2019, dan surat itu telah memajukan cadangan-cadangan nama yang diluluskan oleh JAC, iaitu Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman, kepada Perdana Menteri. Dan dalam laporan pasukan petugas khas secara lanjut terdapat juga satu lagi surat yang telah dimajukan oleh Perdana Menteri ke-7 Tun Dr. Mahathir kepada pihak berkenaan untuk dirujuk kepada ke bawah duli Yang di-Pertuan Agong pada ketika itu dan Majlis Raja-Raja berkaitan cadangan nama daripada Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman JAC seperti yang terkandung di dalam surat bertarikh 5 April 2019. Surat Perdana Menteri tersebut adalah April 8 hari bulan 2019. Ini terkandung dalam laporan pasukan petugas khas yang menyiasat kandungan aligasi dan kenyataan-kenyataan Tommy Thomas yang diarahkan oleh kerajaan pada ketika itu untuk dikaji dan diteliti. Justru apa yang penting yang boleh dirumuskan adalah Tommy Thomas mungkin telah menulis dalam buku dia apa yang dia kononnya ceritakan di muka surat 242. Tetapi hakikatnya, adakah kandungan itu betul? Ternyata daripada penelitian, kajian dan rekomendasi pasukan petugas khas melalui laporan mereka kepada kerajaan pada 30 September 2022 pada masa itu, bahawa kandungan bahagian itu tidak benar dan bercanggah dengan dokumen rasmi yang wujud dalam rekod pihak berkenaan. Seperti yang telah saya nyatakan tadi, surat Yang Amat Arif Ketua Hakim Negara mewakili JAC kepada Perdana Menteri bertarikh 5 April 2019 dan surat lanjut Perdana Menteri kepada pihak berkenaan untuk dirujuk kepada ke bawah duli Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja bertarikh 8 April 2019. Hatta ianya adalah salah untuk kita merujuk kepada kandungan buku Tommy Thomas semata-mata dalam cuba menimbulkan kecurigaan dalam proses pelantikan Yang Amat Arif Tun Tengku Maimun sebagai Ketua Hakim Negara, kerana rekod rasmi menunjukkan Yang Amat Arif Tun Tengku Maimun telah pun dicadangkan oleh Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman JAC dan dimajukan kepada Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir yang kemudiannya telah memajukannya seperti yang diperlukan di bawah perlembagaan dan undang-undang kepada ke bawah duli Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja. Perlu juga saya tekankan di sini, dalam laporan
pasukan petugas khas telah menyatakan dengan jelas bahawa Tommy Thomas enggan untuk bekerjasama dan menafikan atau tidak mengiktiraf pasukan petugas khas dan telah memajukan surat berkaitan perkara itu. Justru, kenapa beliau menulis kandungan yang tidak betul? Apakah asas beliau menceritakan perkara yang tidak benar? Cuma Tommy Thomas wajar dan wajib menjawab, supaya tidak ada penafian fakta hakikat berkaitan pelantikan Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun. Dan justru itu tidak bolehlah dipersoalkan cadangan bernas yang dibuat oleh Ketua Hakim Negara secara lanjutan di Malta berpandukan kepada cadangan-cadangan yang wujud di sini oleh peguam-peguam para akademik dan pihak-pihak lain yang berkenaan. Saya harap penjelasan ini dapat meletakkan fakta dan hakikat yang sebenar berkaitan isu ini dan tidak akan menimbulkan mana-mana persoalan berpandukan kepada dakwaan palsu dan tidak lengkap. Sekian.